Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Bashira binti Abdul Fataruddin bersama rakan kumpulan saya. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan 3 puisi Melayu tradisional. Pantun Guru karya Cikgu Sam. Anak geroda membuka sayap, terbang melayang mempamer susuh. Orang muda darah meruap, guru tenang terus mengasuh. Susun pinggan berselang cawan, pucuk rebung corak di luar. Berguru dengan tuan begawan, racun kecubung jadi penawar. Sarang penyengat dahan gaharu, tempat tempuah bersarang-sarangan. Selalu ingat pesanan guru, onak dirimba bukan halangan. Baiklah, jadi pemikiran yang terkandung di dalam pantun guru rangkap pertama ini ialah pantun ini menyampaikan bahawa golongan muda seringkali bersifat gelora dan penuh semangat. Tetapi golongan ini masih lagi memerlukan bimbingan daripada guru yang tenang dan berpengalaman. Guru diibaratkan sebagai penjaga arah yang tetap sabar dalam mendidik walaupun anak murid penuh dengan gejolak semangat. Ini menekankan pentingnya peranan guru dalam membentuk akhlak dan fikiran anak muda. Seterusnya, pemikiran yang terkandung di dalam pantun guru rangkap kedua ini ialah pantun ini menekankan bahawa ilmu yang diperoleh daripada guru yang bijaksana mampu untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, seumpama dengan racun kecubung menjadi penawar. Jadi ia membawa mesej bahawa ilmu yang benar dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan atau kehancuran. Pemikiran bagi pantun guru rangkap ketiga pula ialah rangkap ini menyampaikan mesej bahawa nasihat guru sangat berharga dan patut dipegang teguh sebagai panduan hidup. Walaupun dalam hidup kita akan menemui pelbagai cabaran dan kesusahan, nasihat guru akan menjadi kekuatan untuk kita tidak mudah berputus asa. Hal demikian sekaligus menjadikan seseorang itu tabah dalam menempuh dugaan hidup. Syair Ketahanan Diri karya Ghazali Latif. Wahai remaja, dengarlah pesan, jikalau waris ajwa wawasan, jadilah contoh semulia insan, ilmu yang mantap jadi landasan. Membuang masa jangan sekali, ikutlah resmi orang Itali. Barang yang lepas jangan sesali, masalah depan kita ungguli. Godaan dunia teruja jangan, kelak melangkah jadi halangan. Hidup bukanlah sekadar angan, indahlah tidak tercapai tangan. Bangun remaja, jangan terlena, gerakkan langkah usaha di jana. Malas usaha tak ke mana-mana, masalah depan pasti terhina. Rohani kuat, jagalah iman, hindari segala buruk ancaman. Berfikiran bagai orang siuman, baru bertahan luar dalaman. Ketahanan diri asas utama, memupuk insan hebat ternama. Pemimpin agung bakal menjelma, mentadbir nusa adil saksama. Seterusnya kita akan pergi kepada pemikiran yang terdapat
dalam syair ketahanan diri, iaitu pemikiran tentang kepentingan ketahanan diri dalam kalangan remaja sebagai tunjang membina masa depan yang gemilang. Penyair berpendapat bahawa remaja perlu memanfaatkan masa dengan sebaiknya, menuntut ilmu serta menjadikan iman dan akhlak mulia sebagai panduan hidup. Penyair menegaskan bahawa remaja hendaklah menghindari godaan dunia, sifat malas dan penyesalan terhadap masa lalu kerana semua itu boleh menghalang kejayaan. Pemikiran penyair juga menunjukkan bahawa remaja merupakan pewaris bangsa dan bakal pemimpin negara. Maka, mereka perlu mempunyai ketabahan, disiplin dan kekuatan rohani agar mampu mentadbir negara dengan adil dan bijaksana. Seloka Pak Kaduk. Aduhai malam Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke kuburan. Ayu menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, garis mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labuh bayu berpupur. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malam Pak Kaduk. Baiklah, jadi terdapat beberapa nilai dan pemikiran yang terkandung dalam seloka Pak Kaduk yang telah saya deklamasikan sebentar tadi. Pemikiran yang pertama ialah kebodohan dan kealpaan manusia. Seloka ini telah menggambarkan pemikiran tentang sikap Pak Kaduk yang tidak berfikir panjang, mudah tertipu dan mengambil keputusan tanpa memikirkan akibatnya. Contohnya, Pak Kaduk menukar ayamnya dengan ayam raja dan akhirnya menang tetapi kampung tergadai. Pemikiran yang kedua ialah kritikan terhadap kepimpinan. Pengarang menyindir pemimpin yang zalim atau mengambil kesempatan terhadap rakyat. Dalam kisah ini, raja digambarkan sebagai pihak yang menindas rakyat, manakala rakyat pula tidak berani melawan. Pemikiran yang ketiga ialah kepentingan kebijaksanaan dan kewaspadaan, iaitu manusia perlu bijak dalam membuat keputusan dan berhati-hati agar tidak mudah dipergunakan oleh orang lain. Pemikiran yang keempat ialah nasib malang akibat kejahilan sendiri. Seloka ini menonjolkan pemikiran bahawa kebodohan dan kejahilan membawa padah bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada masyarakat sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aktiviti kebahasaan yang telah kami jalankan sebentar tadi, pada kali ini kami akan mengintegrasikan elemen fonetik dan fonologi bahasa Melayu dengan memberikan tumpuan kepada penyukuan bahasa baku. Baiklah, marilah kita lihat kepada apa itu aktiviti kebahasaan. Aktiviti kebahasaan merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada penggunaan, pemahaman dan pengembangan bahasa termasuklah pengajaran, pembelajaran dan penghayatan bahasa. Aktiviti ini juga melibatkan aktiviti seperti latihan pengucapan, pengenalan bunyi baru dan pendedahan bunyi dalam kata-kata bagi membantu pelajar memahami cara bunyi dihasilkan dan bagaimana ia mempengaruhi komunikasi.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang diftong dalam bahasa Melayu. Apa itu diftong? Diftong ialah bunyi gabungan dua vokal yang berada dalam satu suku kata dan dilafazkan dalam satu hembusan saja. Sebagai contoh, dalam perkataan pandai, gabungan huruf A dan I menghasilkan bunyi I yang disebut dalam satu sebutan sahaja. Semasa perhasilan bunyi diftong, berlaku penggelucuran lidah daripada bunyi vokal pertama kepada vokal kedua. Diftong juga mempunyai satu puncak kelantangan. Kelantangannya adalah pada vokal yang pertama. Terdapat 3 jenis diftong utama iaitu I, Oi dan Au. I ialah gabungan huruf A dan I. Contohnya, I sing dan haiwan. Manakala, Oi pula ialah gabungan huruf O dan huruf I. Sebagai contoh, boycott dan sepoi. I sekali ialah Au di mana gabungan huruf A dan huruf U. Sebagai contoh, aurat dan pulau. Itu sahaja daripada saya. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang vokal rangkap. Vokal rangkap merujuk kepada gabungan dua bunyi vokal yang terpisah dalam sebutan, berbeza dengan diftong yang dilafazkan secara berterusan dalam satu hembusan nafas. Dalam bahasa Melayu, terdapat sejumlah vokal rangkap yang hadir dalam suku kata. Vokal rangkap yang dimaksudkan itu ialah AI, AU, OI, IA, IO, IU, EA, EO, EU, UA dan UI. Jadi, beberapa perkataan yang mengandungi vokal rangkap. Sebagai contoh, vokal rangkap AI ialah perkataan cai, AU, raut, OI, heroin, IA, biak, IO, biola, IU, siuman, EA, gia, EO, geografi, EU, neurologi, UA, cuaca, UI, puisi. Baiklah, sekarang kita lihat kepada apa itu kata pinjaman. Kata pinjaman ialah perkataan yang diambil atau dipinjam daripada bahasa lain kemudian digunakan dan disesuaikan dalam bahasa Melayu sama ada dari segi sebutan, ejaan atau makna. Kata pinjaman datang daripada pelbagai bahasa, antaranya ialah bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Sanskrit dan banyak lagi. Sebagai contoh yang boleh saya kemukakan ialah kata pinjaman bahasa Inggeris seperti komputer, televisyen dan karbon. Kata pinjaman bahasa Arab pula ialah iman, doa dan ikhlas. Manakala kata pinjaman bahasa Sanskrit iaitu syurga, manusia dan agama. Seterusnya ialah konsonan rangkap. Apakah itu konsonan rangkap? Konsonan rangkap ialah gabungan dua konsonan di dalam sesebuah kata tanpa ada vokal yang disisipkan di antaranya. Konsonan rangkap ini disebut serentak dalam satu sebutan atau suku kata. Contoh konsonan rangkap ialah seperti GH, NY, NG, SY dan KH. Contoh bagi GH ialah seperti guide. Untuk contoh bagi NY pula ialah nyanyi. NG, angkat, SY, syarat dan I sekali KH ialah khabar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsonan pinjaman. Konsonan pinjaman merupakan bunyi konsonan yang tidak berasal daripada sistem bunyi asal bahasa Melayu tetapi dibawa masuk melalui kata pinjaman dari bahasa lain seperti bahasa Arab, Inggeris, Tamil, Parsi dan lain-lain. Konsonan tersebut hanya terdapat dalam perkataan pinjaman daripada bahasa sumbernya. Sebagai contoh konsonan F, V, Z, Q, SY, KH, DH, GH, TH dan DZ. Contoh perkataan yang mengandungi konsonan pinjaman sebagai contoh konsonan F, fakir, V, novel, Z, zaman, Q, Quran, SY, syarikat, KH, khilaf, DH, duha, GH, gaib, TH, salasa, DZ, zohor. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang elemen-elemen fonetik yang terkandung di dalam 3 buah puisi Melayu tradisional yang telah kami persembahkan sebentar tadi iaitu melibatkan pantun, syair dan juga seloka. Bagi pantun guru tadi, terdapat 3 elemen fonetik yang telah saya kenal pasti iaitu melibatkan vokal rangkap, kata pinjaman dan juga konsonan rangkap. Jadi kita akan lihat dulu dari segi vokal rangkap. Pada rangkap pertama, baris ketiga, ungkapan orang muda, darah meruap. Jadi perkataan meruap itu merupakan perkataan yang mengandungi vokal rangkap. Pada rangkap kedua, baris kedua, pucuk rebung, corak di luar. Jadi itu melibatkan perkataan luar. Pada rangkap kedua, baris ketiga, berguru dengan tuan begawan. Jadi vokal rangkapnya terdapat pada perkataan tuan.
Dan yang terakhir pada rangkap ketiga, baris kedua, iaitu ungkapan tempat tempuar, bersarang-sarangan. Jadi perkataan tempuar itu merupakan perkataan mengandungi vokal rangkap. Jadi keempat-empat perkataan ini iaitu meruap, luar, tuan dan tempuar, vokal rangkapnya ialah vokal rangkap UA, di mana penyukuan bagi perkataan meruap ialah meruap. Bagi perkataan luar ialah luar. Bagi perkataan tuan, penyukuannya ialah tuan. Dan bagi perkataan tempuar, penyukuannya ialah tempuar. Seterusnya kita akan lihat pula dari segi kata pinjaman. Pada rangkap pertama, baris pertama, ungkapan anak geroda membuka sayap. Jadi perkataan geroda itu merupakan kata pinjaman Sanskrit yang bermaksud sejenis burung, di mana penyukuannya ialah geroda. Pada rangkap kedua, baris ketiga, ungkapan berguru dengan tuan begawan. Perkataan begawan itu merupakan perkataan daripada kata pinjaman Sanskrit, yang mana begawan ini bermaksud orang cerdik pandai, di mana penyukuannya ialah begawan. Dan yang terakhir pada rangkap ketiga, baris pertama, ungkapan sarang penyengat dahan gaharu. Jadi perkataan gaharu itu merupakan kata pinjaman Arab yang bermaksud sejenis kayu yang wangi, di mana penyukuannya ialah gaharu. Jadi seterusnya saya akan membincangkan pula tentang konsonan rangkap NY dan NG. Pada rangkap pertama, terdapat 5 perkataan yang mengandungi konsonan rangkap NG, iaitu melibatkan perkataan terbang, melayang, orang, tenang dan mengasuh. Bagi perkataan terbang, penyukuannya ialah ter dan bang. Dan bagi perkataan melayang, penyukuannya ialah melayang. Bagi perkataan orang, penyukuannya ialah o dan rang. Bagi perkataan tenang, penyukuannya ialah te dan nang. Dan bagi perkataan mengasuh, penyukuannya ialah mengasuh. Di mana keempat-empat perkataan ini, konsonan rangkap NG-nya terdapat pada suku kata yang kedua. Seterusnya pada rangkap kedua pula, terdapat 5 perkataan yang mengandungi konsonan rangkap NG, iaitu melibatkan perkataan pinggan, berselang, rebung dengan kecubung. Penyukuan bagi perkataan pinggan ialah ping dan gan, di mana konsonan rangkap NG-nya terdapat pada suku kata yang pertama melibatkan suku kata ping. Bagi perkataan berselang, penyukuannya ialah berselang, di mana konsonan rangkap NG terdapat pada suku kata yang ketiga melibatkan suku kata lang. Bagi perkataan rebung, penyukuannya ialah rebung, di mana konsonan rangkap NG terdapat pada suku kata yang kedua melibatkan suku kata bong. Perkataan dengan pula penyukuannya ialah de dan ngan, di mana konsonan rangkap NG terdapat pada suku kata kedua melibatkan suku kata ngan. Dan yang terakhir melibatkan perkataan kecubung, penyukuannya ialah kecubung, di mana konsonan rangkapnya terdapat pada suku kata yang ketiga melibatkan suku kata bong. Seterusnya pada rangkap ketiga, terdapat 1 perkataan yang mengandungi konsonan rangkap NY dan 5 perkataan yang mengandungi konsonan rangkap NG. Di mana konsonan rangkap NY terdapat pada perkataan penyengat dan konsonan rangkap NG terdapat pada perkataan sarang, penyengat, bersarang, sarangan dan juga perkataan ingat. Bagi perkataan sarang, penyukuannya ialah sa dan rang, di mana konsonan rangkap NG dapat dilihat pada suku kata yang kedua melibatkan suku kata rang. Bagi perkataan penyengat, penyukuannya ialah penyengat, di mana konsonan rangkap NY terdapat pada suku kata yang kedua iaitu nye, dan suku kata ketiga mengandungi konsonan rangkap NG iaitu ngat. Yang ketiga, perkataan bersarang, di mana penyukuannya ialah bersarang. Konsonan rangkap NG dapat dilihat pada suku kata yang ketiga melibatkan suku kata rang. Bagi perkataan sarangan, penyukuannya ialah sarangan, di mana suku kata ketiga mengandungi konsonan rangkap NG melibatkan suku kata ngan. Bagi perkataan ingat, penyukuannya ialah ingat, di mana konsonan rangkap NG dapat dilihat pada suku kata kedua melibatkan suku kata ngat. Dan yang terakhir, perkataan halangan, penyukuannya ialah halangan, di mana konsonan rangkap NG dapat dilihat pada suku kata yang ketiga melibatkan suku kata ngan. Seterusnya kita akan melihat elemen fonetik yang terdapat di dalam syair ketahanan diri. Kita akan memulakan dengan rangkap pertama syair iaitu wahai remaja dengarlah pesan dikala waris raju wawasan. Jadilah contoh semulia insan, ilmu yang mantap jadi landasan. Di dalam rangka ini terdapat
diftong, vokal rangkap dan kata pinjaman bahasa Arab, iaitu terdapat diftong AI di dalam perkataan wahai dan terdapat diftong AU di dalam perkataan dikaulah. Manakala untuk vokal rangkap, terdapat vokal rangkap AI di dalam perkataan semulia. Dan kata pinjaman bahasa Arab pula ialah perkataan insan. Seterusnya untuk rangkap yang kedua syair ialah membuang masa jangan sekali ikutlah resmi orang mitali. Barang yang lepas jangan sesali, masalah depan kita ungguli. Di dalam rangkap kedua ini, terdapat konsonan rangkap, vokal rangkap, konsonan pinjaman dan juga kata pinjaman bahasa Arab. Konsonan rangkap yang terdapat di dalam rangkap kedua ini ialah konsonan NG di dalam perkataan membuang, jangan, orang, barang, yang dan ungguli. Manakala vokal rangkap yang terdapat di dalam rangkap kedua ini pula ialah vokal UA, iaitu di dalam perkataan membuang. Seterusnya, konsonan pinjaman yang terdapat dalam rangkap kedua pula ialah di dalam perkataan mitali, iaitu konsonan TH. Akhir sekali ialah kata pinjaman bahasa Arab, iaitu perkataan mitali. Seterusnya, untuk rangkap ketiga syair, iaitu godaan dunia teruja jangan, kelak melangkah jadi halangan. Hidup bukanlah sekadar angan, indahlah tidak tercapai tangan. Di dalam rangkap ketiga ini, terdapat vokal rangkap, konsonan rangkap, kata pinjaman bahasa Arab, iaitu di dalam vokal rangkap terdapat vokal AA di dalam perkataan godaan dan vokal rangkap IA di dalam perkataan dunia. Bagi konsonan rangkap pula terdapat konsonan NG di dalam perkataan angan dan tangan. Dan kata pinjaman bahasa Arab pula ialah untuk perkataan dunia. Bagi rangkap keempat pula iaitu bangun remaja, jangan terlena, gerakkan langkah, usaha terjana. Malas usaha tak ke mana-mana, masalah depan pasti terhina. Di dalam rangkap keempat terdapat konsonan rangkap, iaitu konsonan rangkap NG bagi perkataan bangun, jangan dan langkah. Bagi rangkap kelima pula iaitu rohani kuat, jagalah iman, hindari segala buruk ancaman, berfikir bagai orang siuman, baru bertahan luar dalaman. Di dalam rangkap kelima ini terdapat kata pinjaman bahasa Arab, vokal rangkap, konsonan rangkap dan juga diftong. Di dalam kata pinjaman bahasa Arab yang terdapat di dalam rangkap ini ialah rohani, iman dan fikir. Seterusnya, vokal rangkap yang terdapat di dalam rangkap ini pula ialah UA bagi perkataan kuat dan IU bagi perkataan siuman. Konsonan rangkap pula ialah konsonan NG bagi perkataan orang dan seterusnya diftong pula ialah diftong AI di dalam perkataan bagai. Seterusnya dan yang terakhir di dalam rangkap yang keenam pula iaitu ketahanan diri asas utama, memupuk insan hebat ternama, pemimpin agung bakal menjelma, mentadbir nusa adil saksama. Di dalam rangkap keenam ini terdapat kata pinjaman bahasa Arab iaitu insan dan adil dan terdapat kata pinjaman bahasa Sanskrit iaitu saksama. Baiklah, sekarang kita akan lihat elemen fonetik yang terdapat dalam Seloka Pak Kaduk.
Pada rangkap pertama iaitu aduhai malang Pak Kado, ayamnya menang kampung tergadai, ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Okey, baiklah. Dalam rangkap pertama ini, ia ada kategori diftong, konsonan rangkap dan juga kata pinjaman Sanskrit. Hal ini dapat dilihat menerusi perkataan aduhai iaitu AI yang mengandungi diftong. Manakala pada perkataan malang, ayamnya, menang dan kampung mengandungi konsonan rangkap iaitu NG dan NY. Manakala perkataan kampung itu pula mewakili kata pinjaman Sanskrit. Seterusnya kita akan lihat kepada rangkap kedua seloka Pak Kado iaitu ai mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang, ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Okey, baiklah. Dalam kategori rangkap kedua ini, adanya kategori konsonan rangkap dan juga kata pinjaman Sanskrit. Iaitu, kita dapat lihat pada perkataan menongkah, pasang dan nyaris mewakili konsonan rangkap yang mengandungi konsonan NG dan juga NY. Dan manakala bagi perkataan isteri itu pula mewakili kepada kategori kata pinjaman Sanskrit. Seterusnya rangkap ketiga iaitu rangkap terakhir bagi seloka Pak Kado iaitu masa belayar kematian angin, sauh dilabuh bayu berpuput, ada rumah bertandang duduk, aduhai malang Pak Kado. Okey, dalam rangkap yang ketiga ini adanya kategori vokal rangkap, konsonan rangkap, diftong dan juga kata pinjaman bahasa Arab. Okey, sebagai contoh bagi vokal rangkap iaitu pada perkataan kematian dan juga sauh iaitu perkataan IA kematian dan juga sauh AU iaitu vokal rangkap. Manakala bagi konsonan rangkap pula iaitu NG dan NY dapat dilihat pada perkataan angin iaitu NG dan bertandang NG dan juga malang NG. Okey. Manakala bagi kategori diftong pula iaitu pada perkataan aduhai AI. Okey. Dan akhir sekali ialah kategori kata pinjaman bahasa Arab iaitu perkataan sauh. Jadi kesimpulannya, integrasi fonetik dan fonologi dalam aktiviti kebahasaan adalah penting untuk memastikan sebutan yang betul, jelas dan mengikut sebutan baku. Ia membantu penutur untuk memahami cara menghasilkan bunyi dengan tepat serta mengetahui fungsi dan aturan bunyi dalam bahasa. Melalui aktiviti kebahasaan seperti deklamasi syair, soloka dan pantun, pelajar dapat mengaplikasikan teori ini secara praktikal, seterusnya meningkatkan kecekapan berbahasa dan komunikasi yang berkesan.